Hai semua dan selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Kita akan bersembang tentang satu isu kesihatan yang memang semakin kerap kita dengar sekarang, iaitu obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Tapi jangan risau, kita bukan nak menuding jari atau mencari salah sesiapa. Sebaliknya, kita nak faham situasi ini dengan penuh empati dan kongsikan langkah-langkah yang sangat praktikal khas untuk anda sebagai ibu bapa moden. Okey, jom kita mulakan. Pernah tak anda dengar orang cakap, "Alah, tak apa, badan berisi sikit sekarang. Nanti bila dah besar memanjang kuruslah tu." Ayat ni memang biasa sangat kita dengar kan? Ramai ibu bapa percaya yang berat badan berlebihan ni cuma fasa sementara. Tapi realitinya agak mengejutkan. Obesiti pada zaman kanak-kanak ni sebenarnya boleh berterusan sampai ke alam dewasa dan ia bawa risiko komplikasi kesihatan jangka panjang yang serius. Sebab itulah, ambil tahu lebih awal ni sangat-sangat penting. Untuk sesi hari ini, perjalanan kita agak ringkas tapi padat. Kita akan tengok apa sebenarnya obesiti kanak-kanak, tanda-tanda amaran yang perlu kita perhatikan dan 5 punca utamanya. Lepas tu, kita akan bincang cara mudah nak bina tabiat keluarga yang sihat, bila masanya kita betul-betul kena jumpa doktor dan akhir sekali, macam mana pasukan perubatan boleh sokong anda. Jom kita terus masuk ke bahagian pertama, memahami asas apa itu obesiti kanak-kanak. Mari kita betulkan satu salah faham yang paling besar. Obesiti kanak-kanak ni bukan semata-mata sebab mereka makan terlalu banyak. Sebenarnya, ia adalah satu keadaan di mana kanak-kanak ada lemak badan berlebihan yang mula mengganggu kesihatan mereka. Dan benda ni sangat berkait rapat dengan gaya hidup moden kita sekarang, macam masa menghadap skrin yang lama, kurang bersenam, tabiat tidur dan persekitaran keluarga. Jadi, sebagai ibu bapa, tolong jangan salahkan diri sendiri. Memahami punca-punca inilah langkah pertama kita. Okey, sekarang mari kita beralih ke bahagian kedua, iaitu impak tersembunyi, risiko dan tanda-tanda amaran. Ini bukan niat saya nak menakut-nakutkan, tapi kita kena tahu realitinya. Dari segi fizikal, anak-anak yang berlebihan berat badan berdepan dengan risiko awal untuk dapat diabetes jenis 2, tekanan darah tinggi, asma, masalah sendi dan juga penyakit hati berlemak. Tapi yang paling merisaukan dan selalu sangat terlepas pandang adalah kesan emosi. Obesiti boleh buat anak-anak rasa rendah diri, mengasingkan diri dari kawan-kawan, murung dan meletakkan mereka dalam risiko besar untuk dibuli di sekolah. Ini bukan sekadar isu fizikal je, ia bagi impak besar pada mental diorang juga. Jadi, apa yang patut kita perhatikan dekat rumah? Anda boleh pantau benda-benda ringkas ni. Contohnya, berat badan naik terlalu mendadak. Ataupun, perasan tak kalau anak tidur, dengkur dia tu kuat sangat? Selain tu, kalau mereka cepat sangat pancit atau mengah masa bermain dan saiz baju bertukar terlalu cepat berbanding rakan sebaya mereka. Ini semua adalah petunjuk-petunjuk penting yang badan mereka perlukan bantuan kita. Seterusnya, kita masuk ke bahagian ketiga, 5 punca utama di sebalik gaya hidup moden kita. Secara amnya, ada 5 dalang utama kenapa benda ni berlaku. Diet yang kurang berkhasiat, tak cukup pergerakan fizikal, terlalu lama menghadap skrin, tidur yang tak menentu dan akhirnya corak gaya hidup seluruh keluarga itu sendiri. Maksudnya kat sini, kalau kita nak bantu anak capai berat badan ideal, kita kena tengok rutin satu rumah, bukan rutin anak tu seorang je. Jom kita sembang fasal makanan sekejap. Benda yang kita kena paling hati-hati adalah gula yang tersembunyi. Zaman sekarang, budak-budak memang dikelilingi dengan makanan tinggi gula. Teh boba, jus buah dalam kotak yang nampak macam sihat tu, susu coklat, bijirin sarapan yang manis-manis, semua ni memang nampak biasa, tapi sebenarnya padat dengan kalori kosong. Tambah pula dengan makanan ringan dan budaya kerap makan kat luar, ini penyumbang yang sangat besar. Selain makanan, masa skrin juga main peranan yang sangat besar. Pakar ada garis panduan yang jelas tau. Kalau anak bawah 2 tahun, seeloknya elakkan terus gadget atau skrin. Untuk umur 2 hingga 5 tahun, hadkan kurang daripada 1 jam sehari. Bagi yang dah bersekolah, maksimum 2 jam sehari je untuk tujuan hiburan. Kenapa kena ketat sangat? Sebab bila anak melekat depan skrin, mereka tak bergerak. Dan biasanya, automatik tangan tu nak mengunyah makanan ringan. Ini yang buat berat badan cepat naik. Dan tolong, jangan pandang sebelah mata tentang tidur. Pakar sarankan kanak-kanak prasekolah tidur 10 hingga 13 jam setiap malam. Budak sekolah dalam 9 hingga 12 jam dan remaja 8 hingga 10 jam. Anda tahu tak, bila anak tak cukup tidur atau selalu tidur lambat, badan mereka akan mula mengidam makanan manis dan makanan yang tak sihat. Ya betul, tidur yang cukup dan tutup skrin awal sebelum tidur tu sebenarnya adalah salah satu strategi urus berat badan yang paling berkesan.
Okey, cukup tentang punca. Sekarang kita fokus pada penyelesaian dalam bahagian keempat. Macam mana nak bina tabiat keluarga yang sihat? Anak-anak ni kan ibarat span. Mereka tiru apa yang kita buat. Satu perubahan besar yang kita boleh mulakan hari ni juga ialah jangan jadikan makanan sebagai hadiah. Berhenti cakap kalau adik kemas mainan, ibu beli coklat atau bawa pergi restoran makanan segera sebagai ganjaran. Sebaliknya, tukar kepada pujian. Beri galakan, bawa pergi taman sama-sama atau guna papan pelekat stiker. Galakan positif macam ni jauh lebih berkesan untuk bina keyakinan dan tabiat baik mereka tanpa libatkan makanan ringan. Dan pastikan badan mereka sentiasa bergerak. Sasarkan 60 minit aktiviti fizikal setiap hari. Tapi ingat, jangan jadikan ia macam satu denda atau senaman yang berat. Ia patut jadi waktu yang sangat menyeronokkan untuk keluarga. Pergi kayuh basikal petang-petang, berenang ujung minggu, jalan kaki kat taman atau sekadar main lari-lari kat luar rumah. Asalkan mereka seronok, berpeluh dan kita pun join sekali. Untuk mudahkan hidup anda, cuba ikut senarai semak harian yang ringkas ni. Pastikan semua orang minum air masak secukupnya. Lebihkan buah dan sayur dalam hidangan. Bergerak aktif 60 minit sehari. Tidur ikut masa. Kurangkan air manis secara drastik. Hadkan masa gadget. Dan akhir sekali, cuba curi masa untuk makan bersama-sama sebagai satu keluarga. Kalau kita boleh jadikan benda-benda ni sebagai rutin, automatik satu rumah akan jadi lebih sihat. Tapi kadang-kadang, kita perlukan bantuan lebih daripada sekadar tukar gaya hidup. Mari kita masuk ke bahagian kelima. Bila nak kena jumpa doktor? Tolong peka dengan perkara ni ya. Kalau anda perasan berat anak naik terlalu cepat, mereka nampak lesu dan malas nak bergerak, dengkur masa tidur terlalu kuat sampai macam susah nak bernafas atau ada sejarah diabetes dalam keluarga, jangan tunggu lama-lama. Pergi dapatkan nasihat doktor. Bawa jumpa pakar perubatan masa kita nampak tanda-tanda awal ni adalah satu tindakan yang berani dan penuh kasih sayang sebagai ibu bapa. Kita tak boleh sekadar main agak-agak je status kesihatan anak kita dari bentuk badan. Doktor ada kaedah khusus yang betul. Mereka akan gunakan penilaian BMI mengikut umur, pantau rapat carta tumbesaran mereka dan buat penilaian perubatan yang menyeluruh. 3 langkah inilah cara standard dan paling tepat untuk pastikan kesihatan anak berada di landasan yang betul dan untuk kesan awal kalau ada masalah lain. Dan akhirnya, bahagian ke-6, sokongan profesional daripada pihak perubatan. Untuk ibu bapa yang perlukan panduan pakar, anda tak perlu lalui semua ni sendirian. Pasukan di Care Clinic sentiasa sedia untuk membantu keluarga anda. Mereka tawarkan penilaian pertumbuhan kanak-anak, saringan BMI yang tepat, kaunseling pemakanan, nasihat gaya hidup hinggalah ke penjagaan pencegahan. Anda boleh terus layari laman web mereka di www.careclinics.com.my untuk aturkan janji temu. Mereka memang komited nak jadi rakan kesihatan anda. Jadi, kita tutup penerangan hari ini dengan satu peringatan penting. Tindakan awal, masa depan lebih sihat. Ingat ya, isu obesiti kanak-kanak ini bukanlah tiket sehala. Ia sangat boleh dicegah dan dikawal kalau kita bertindak dari sekarang. Setiap langkah kecil yang anda buat hari ini bakal mengubah seluruh kualiti hidup mereka nanti. Jadi persoalannya, berdasarkan apa yang kita dah bincangkan tadi, apa satu tabiat baru yang anda akan mula ubah di rumah malam ni juga? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana sudi luangkan masa dan belajar bersama saya hari ini. Terus kekal sihat.